Jadi untuk memberi beberapa contoh mengenai isu perubatan sukan yang saya lihat di klinik saya. Contohnya, jika seorang pesakit datang dengan masalah tennis elbow, biasanya mereka mengalami kesakitan di bahagian luar siku ketika bermain tenis. Bukan semestinya tenis sahaja, sukan lain juga boleh menyebabkan masalah ini. Jadi apabila saya berjumpa dengan pesakit, saya akan bertanya dengan terperinci tentang program latihan mereka bila mereka mula bermain tenis dan pukulan mana yang menyebabkan kesakitan. Saya juga akan bertanya secara terperinci bila kali terakhir mereka menukar tali raket dan berapa berat raket tersebut. Contoh lain yang kami lihat ialah apa yang dipanggil sebagai runner's knee. Sekali lagi, ini adalah kehausan dan kerosakan pada tendon patella apabila ia melekat pada tulang. Pesakit dengan sebarang kecederaan sukan, sama ada dari kalangan amatur, atlet hujung minggu hinggalah profesional, dan kini terdapat banyak minat terhadap aktiviti larian, dan saya telah melihat minat ini berkembang dengan pesat dalam sedekat yang lalu. Secara khusus, bercakap tentang pembedahan sukan, kecederaan sukan secara umumnya, 90% daripada masa boleh dirawat melalui pemulihan dan langkah bukan pembedahan. Namun 5 hingga 10% daripada mereka akan memerlukan pembedahan seperti pembinaan semula ACL yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan mengambil kira kemajuan yang telah berlaku dalam 2 atau 3 dekad terakhir dalam pembedahan artroskopik, kita kini dapat melakukan pembedahan yang signifikan melalui insisi yang kecil. Seperti yang saya katakan, niat kami sebagai doktor dan pakar bedah perubatan sukan adalah untuk merawat mereka dan bukan sekadar merawat tetapi juga meneliti faktor-faktor yang mungkin menyebabkan masalah ini dan menanganinya. Dan setelah kami merawat mereka, kami akan memasukkan mereka ke dalam program pemulihan awal yang dipercepat supaya mereka dapat kembali bersukan secepat mungkin. Ini amat penting, terutamanya jika itu adalah profesi anda. Terima kasih.